Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN mencatat 2,427 murid di tabika perpaduan yang mengalami masalah bantut dan bantut teruk setakat 1 Januari hingga Mac tahun ini. Ketua Pengarah JPNIN Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata, jumlah tersebut amat tinggi memandangkan keseluruhan murid adalah seramai 34,000. Agak tinggi juga. Ini satu cabaran kita untuk ni. Untuk menentukan bahawa murid-murid yang masuk tu kita dapat kurangkan dia punya bilangan yang bantuk dan bantuk teruk. Bagi negeri Kelantan saja, spesifik pada negeri ini, 133 murid tabika perpaduan yang masuk di kategori bantuk dan bantuk teruk. Kita kena bagi kesedaran supaya bukan saja guru-guru kita, tetapi ibu bapa dan juga masyarakat, supaya balik ke rumah pun sama dengan memahami dari segi menu yang kita sediakan, yang menepati kehendak Kementerian Kesihatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas perasmian pelancaran menu sihat perpaduan di Pusat Aktiviti Perpaduan Tumpat di sini hari ini. Katanya menerusi program itu, bukan sahaja guru, malah golongan ibu bapa dan masyarakat diberi kesedaran akan masalah beban berganda malpemakanan BBM yang terjadi pada kanak-kanak. Jelasnya, kanak-kanak yang terlibat dengan masalah BBM akan berisiko mengalami kekurangan berat badan, bantut, susut dan obesiti. Tambahnya, pemakanan amat penting bagi memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka kekal sihat dan seimbang. Itu yang yang utamanya kita nak maklumkan dengan ada program seperti ini. Ibu bapa, masyarakat, dia punya jawatankuasa JPTP dan juga guru-guru kita, sentiasa semua peringkat memahami itu baru boleh berjaya. Kalau tidak di sekolah saja ataupun di tabika saja kita kawal, kita buat makanan yang sihat, tapi balik rumah tidak diikuti sebagaimana standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, maka kita tidak akan berjaya. Sebab itu semua peringkat kena memahami dan keterlibatan mereka itu bersama-sama kita. Itu sangat penting. Menurutnya, pemakanan merupakan komponen penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang optimum.